I'm on a mission, gotta make it to the top. Every day, every night, I'm grinding, no stop. Mass bros in the house, we don't play no games. We're here to dominate, leave the weak in pain. We're the ones who never back down. When the pressure's high, we wear the crown. No limits, no fear, we're the new breed. Rising up, we can't be beat. Mass bros, Mass bros, we're the ones who reign. Selamat datang ke Mass Bros Podcast. Anda bersama Raul, Bro. Shazwan Endora here. Ya, dan kita kembali lagi dengan episode baru Yes. Kira kau gemuk bagus lah Boleh rest Tak, kita tak gemuk. Kita more to chest awan. Sorry lah. Kita kejauhan sikit. Okay, aku gini lah. Chest awan. Tapi gemuk better. Chest jauh. Kau tengok jauh saya tak make sense. Nampak. Kita tak payah Tak make sense. Semua gay kat rumah. tak payah boom arm. Tapi kau tengok aku je. Aku macam kat sini. Dia steady. Sebab Janji steady ya. Baik guys, jangan lupa follow kita kat IG, Spotify, TikTok, YouTube. YouTube please subscribe come on yeah. Subscribe, comment, like, share. Spotify tu pun aku check ada satu orang unfollow. Alamak, asal ni. Siapa ni? Asal ni. Siapa tak kelakar ni? Tapi kau kena faham, maybe dia dah deactivate. Tu yang kita play theory that time. Dia activate. Ya betul. Tapi Instagram kita almost 100 reach 3 digit lah. So korang just almost there. yang siapa boleh follow dia. Yeah. Yeah. I mean, kita support kita lah. Kalau tak support kita, siapa lagi nak support kan? Itulah kesian juga kita. Aku selalu support Che. I no comment lah. Kau jangan crash out kat sini. Itu stop bro. Suruh orang tutup biar Repeat lah mampu. Dah lah, semua lelaki salah je. Buat apa? Aduh. Tapi kalau korang suka podcast ni, siapa yang kasih kelakar? Allah yang kasih kelakar. Betul. Anyways, apa tu kau nak cakap? Jokowi itu kan. Jokowi kau pergi Aku sialah. Aku tak suka Jokowi punya show ni. Pasal dia suka buat weekdays. Ini ada pasal tak kelakar. The last time aku pergi pun weekdays. This second time lah. Second time Different act. This is the third time dia datang Singapore. Different act. Baik sah. Okay, 2022 dia datang. No, 2020. Sekiranya Jokowi ni komedian Komedian lah, komedian. 2023 dia datang. Dia ada cakap dia akan buat stand up comedy different show 2 times straight. So kira macam macam Kevin Hart sekarang senyap tapi nanti in the future mesti ada lagi kan. Kevin Hart more to acting sekarang. Macam Jokowi comedy, lepas tu comedy show. So tapi 2 different topics. Bagus And then cuma yalah this year macam a bit dry Main sikit Tapi kelakar aku cute, ketawa geli hati sial. Dia colored orang semua. Dia extend actually by right the show is 1 hour. Dia extend 2 jam. Selalu gitu. Yalah, confirm gitu last time pun gitu Cuma macam kau tengok konsert Encore kan. Encore dah memang dalam setlist. Kau boleh tahu ni dia dah apa exit time dia kan. Pasal dia security, dia punya sound engineer dah start main phone. Aku cakap mana dia orang boleh main phone kan. Yalah. So aku cakap okay, dia dah extend. And then aku suka how dia macam touch on Singapore. Kan Singapore dia rules dia gila babi. And then tak stress. Nanti aku macam tak stress. Lepas tu dia buat kelakar. Bila dia cakap apa, kau tengok korang boleh have an entertainment on a Monday night, a work night. Itu aku macam, tapi kau tak tahu Singapore struggle je. Yalah. Tapi dia kau consider as one of the top tier comedian. Macam pada aku the paling top Russell Peters. Dulu Russell Peters aku suka. Dulu. Sekarang aku tak suka. Salah. Pasal dia tak ada idea. Dia suka kalit-kalit. Untuk aku Kevin Hart. Kelakar ke? Kelakar dia comedian. Kelakar. Dia dulu. macam semua dulu dia macam mana even though the act, kau tengok dia as comedians macam semua cerita dia kelakar gila. Actually ada dia kelakar. Actually aku banyak juga. Like Eddie Murphy aku suka, Jimmy Carrey. Eddie Murphy kelakar. Eddie Murphy dia Legends Eddie Murphy. Gabriel Iglesias aku pun dah stop sikit.
Dulu lah kan. Ya. Dulu gila man. Baru-baru start kan. Baru-baru nak viral. Tu kelakar. Tapi sekarang aku punya top 3 is Kau Jokowi. cakap tadi Enrique Iglesias, ada Gabriel. Enrique Iglesias yang lagu. If I ask you to dance, would you run? Apa ya? Aku punya top 3 sekarang Jokowi. Kevin Hart dengan siapa lagi Enrique Iglesias. Aku tak boleh fikir. Tahu je. Sekarang aku tak boleh fikir. But aku tahu Joey Diaz. Kau tahu Joey Diaz? Kelakar saya dia. Sekarang yang Gen Z ni is Matt Rife. Oh, Matt Rife. Dia macam Dia sebab sacok. dia macam jual dia punya looks. Aku tak apa kenal. Kira kau sacok kau boleh jual anything. Ya. True Tapi sekarang Jokowi pada aku still the best. Ya. One of the reason kita tak jual, kita tahu asal lah. Babi aku kan seorang. Sial lah. Tak cakap apa. Tapi kalau Kita semua buruk pun lah. badan korang cantik apa? Mana ada. Kalau Mana cantik ada kita dah korang. compete apa. Korang tak pernah compete Tak pernah. Kita kan rapi But the je. feeling selalu ada. Yeah. But nak makan tu malas. Oh dia pasal makan lah. Duk, Apa rabak. je compete kau macam mana? Kalau kau nak besar kau boleh makan pun. Tak compete usually kan kau kena Kena ada cutting. badan kau kena lawa, kena siap. Tapi dia ada kategori macam okay, kalau macam kau suka besar kan. Korang suka besar basically kan. So kalau let's say besar kena ada cutting. Semua. Kena ada. Semua. Cuma besar. Kalau besar yang open kategori cuma kau kena ada mass. Kau kena besar. Dengan Macam mana lah. Cutting. something like that. Cantik. Habis aku dah nampak satu kat Instagram pendekasan aku. Saya kita lah. Apa dia compete. Semua badan cutting. Habis ada satu tu macam tak ada benda. Badan tak ada. Adakah tu kat negeri India? India tu. India. Dia banyak tu. Dia punya confident level lah. Tinggi gila. Hazrik send kan kat pernikahan. Lepas tu aku reply, ni case macam dia tak apa konsisten. Lepas tu dia lupa dia ada competition kan. Macam compete dia. Macam benda dah bayar sial. Masuk je. Kes dah bayar kena go ya. Sial Nah, lah. tu, apa tu Im? Aku nak tanya. Aku nak tarik balik yang Bali punya topik. Oh ya, Bali. Bila kau apa tu? Bali Belly ya? Bali Belly. Bali. Itu Apa tu? Aku join aku sakit. Lagi Asal aku ada tembel. Mata tembel. dia dari makanan is it? Makanan lah. Tak ada. Tapi Bali belly is the belly what? Belly lah. Makanan lah. Belly will affect kau punya muka semua. Oh. But That's where aku ada that part macam throughout the day macam ni kalau aku kentut memang terburai lah. Ada kan ni Bali Belly macam sakit perut, stomach ache. Dia tak sama tapi bila kau duduk kat jamban nak berak. air dia saya keluar. okay. Tu kira dah stomach flu lah gitu. Flu. Kira apa tu? Stomach flu. Okay macam ni kalau dalam van macam nak kentut ni. Kalau kentut memang kena maki lah ni. Confirm semua terkeluar tu. Speaking of that, aku ada cerita nak pergi Johor. Tapi tengah NS tau. Kita tu cerita Pascal. Pascal okay. This is the reason why aku tak suka pergi Johor. Kenapa? Lepas that day onwards kan, aku dah cakap diri aku no more pergi Johor naik kereta. Oh kira that day bila aku ajak kau cakap Tapi wife kau ni. betul bini aku seorang. Okay. Ya, so memang aku tak suka. The truth is out. Okay. Aku memang Ni kita pangkal. bagi raw. Raw dog. Aku memang pangkal Johor lah. Tapi tu aku ingat aku dah book out. Lepas tu kita pergi Johor kan. Aku dah kat time NS kita tekung air dia mesti buat kau terberak-berak kan. Air kat tekuk. So far okay lah. So far aku okay. Okay, aku kena rabak saya. Aku stomach flu time tu. So aku balik ni dia stuck kat dah nak masuk checkpoint tau, Woodlands ni. But masih jauh lah. Tapi dia jam dia dah rabak, aku tak boleh keluar. So aku macam sial lah ni aku nak berak sini. So aku tahan. Sekali aku terkentut, Terkincit. terburai semua sial. Berak terus. Terus keluar semua. Woi. Aku cakap bapak aku macam bah, Macam mana ni? Najis. terberak. Jubur muntah. Alamak. Aku tak ingat macam mana, but Asal tak pakai pampers je tak cakap lah. dia terus U-turn. Kira confirm macam kau tengok kereta dah kotor. Sial lah. Dia maki je.
Terus U-turn kita pergi nearby masjid. U-turn. Tapi U-turn tak lambat ke? Lambat lah, tunggu lah. Tapi kita dah macam kat ujung-ujung traffic light aku rasa. Batu Dah- kecil. dah- Umur apa siap? Dah nak masuk Woodlands checkpoint ke tak? Dia dah kat daerah checkpoints tu lah. Traffic light. Okay. Dia ada junction. Ya. The first junction. Yang kau boleh U-turn. Okay, ya. faham. Okay. Kau cakap aku umur berapa? Ini bukan nak expose diri aku. I mean aku dah expose. Aku nak expose anyways. Pendekar sampai hari ni, diorang bagi aku, diorang dah tahu. Daripada aku kecil sampai hari ni, aku masih berak kat seluar. So kira macam kalau aku macam sial lah. Macam pasal aku terberak saya. Macam standard not surprise lah. Habis nanti macam Terberak macam mana Syul? okay, aku Kau tak boleh tahan Terberak ke? dan Macam- terburai ke macam mana? Ke kau just sengaja? terberak. Ada sengaja lah? Tak ada Kira sengaja tau. Kenapa saya? Kira dah ke toilet lah. Siap, comfortable lah. Kadang benda ni boleh jadi discussion saya kadang grup. Macam tahun ni Wan dah berak. Aku macam aku dah tak berak kat seluar saya. Macam ya ke last kau berak kat seluar. When- Ni sia. When is kau punya last? Recent Okay, Azwan cakap last aku terberak kat seluar kat umrah. Bila aku buat umrah. Tapi aku dah check memang clear. So tu tak counted. terberak. Aku nak terberak. Lepas tu aku macam nak bual lah. Tu aku lari pergi toilet. Cakap, Kau dah ada feeling. Kau terus pergi toilet lah. nak bual apa? Bofa boleh tunggu je. Tu aku macam tu dia macam Pasal tu Azwan dengan Jo macam terberak tu. Lepas tu aku masuk toilet. Aku cakap pagi Close call Dian lah. Aku Oh, call pagi Dian lah. Cakap dia paskan seluar yang dalam luggage. Terus aku boleh dengar Sal terberak. Sial lah. Tapi tak terberak. Aku dah check okay lah. Kau tak ada macam plan beli adopt pampers tu? One-nya terberak Akunya more to terkencing. Kiwek umur dah terkencing. berapa? Sial badan besar. Terkencing lagi susah nak hold daripada aku. Aku dah Air. Ya. Dah banyak kali ni selalu terjadi dengan wife aku. Datang kita kerja delivery. Kita kerja delivery. Habis that point aku macam cik minum air. Okay. Tu aku tengah try to cut. Kan selalu minum air. Minum air boleh. Duk habis lepas tu. Alamak, selalu at the end of the day of the delivery aku dah kencing. Aku dah okay. Ni aku dah kencing. So make sure tak kencing lah. Sial lah, dah habis delivery nak terkencing habis dalam kereta. Habis kita dah cari toilet ni dah kat mall, toilet drop off point weh. So I cannot really. I want to stop here aku nak. Terkencing asyik. Kau dah keluar kereta? Kereta. Aduh. Kira kau dah buka macam Dah tak boleh tahan. Dah kencing tu. Lepas tu that point tak tahu lah aku punya Bladder. apa bladder ni dah aku rasa problem lah. Tapi kau kasih kosong lah. Macam dah go lah. kau kat situ je. Habis Bukan kau nak keluar dulu. tu kat kereta tak apa. Lepas tu ada satu part ni. sama. Kira kau dah panas lah kaki kau. My car, my rules. Lepas tu ni dekat kapak kapak rumah aku. Macam aku dengan wife aku okay, I want to smoke first before go up. Sumpah lah. Dengan asap rokok. Tu dah nak rasa kencing pun. Oh. Cik dah nak rasa kencing. Saya macam alah rumah kat atas pun. So aku nak terkencing. Lagi macam very urgent punya. Macam tiba macam nak kencing. Oh shit. Duk, kau tahu yang kat block lift aku. Kan ada macam tempat block kan. Ya. Macam ada apa tu what was it called? Pillar. Pillar. Duk, dah tak boleh tahan aku macam tengah pegang rokok ni macam you hold my cigarette. Aku dah pegang bebel. Kau boblok sendiri tau. Kencing. Boblok sendiri tau. Kencing kat seluar. Boblok sendiri. Dah tak boleh tahan. Aku dah leceh dah. Aku dah macam terus aku macam sort. Why I always want to pee lah. Tapi Tapi hancing ke tak hancing? Tak bau lah. Aku just balik cuci cuma. tapi korang bila kencing ke berak kat seluar? Rada terberak.
Itu biar apa? Syul bau teruk Kan. Tapi actually dua-dua pun sama. Yelah, tapi Kencing kalau pun laki-laki je. Kencing at least macam tapi kencing boleh bau sah. kencing hancing ke. Okay, berak bau tai saya. Tapi nak Tapi duduk, berak- tak berak. boleh duduk Actually Isi, berak-berak. That's why baby selalu macam nangis pasal dia ya. uncomfortable kan. Tak comfortable ya. Kau ada cerita berak? Kalau aku terkencing lah macam aku rasa korang pun pernah macam dalam dream. Biasa lah. Dalam dream macam tengah tidur gitu. Ya, kan dia terkencing mana ni? Nah, macam macam tengah dream macam Oh, okay faham. tengah dream isi air ke macam tuang air. Sap bangun sial. Umur berapa sah ni? Atau dream tengah kencing Dream tengah kencing. Air bangun sial lah. Kencing. Bila ni? Umur berapa? Kencing. Ni aku kalau boleh ingat balik aku rasa 5 years ago 5 years 6 years ago. Aku mature. Damn. Tapi rabak tu. Tapi sama benda this bukan kencing. Kadang-kadang kes air liur je. Air liur banyak nak mampus. Cakap ni. Macam aku rasa aku mimpi lemas. Comolak. Itu kat hotel lah kira. Mimpi aku lemas ke pula. Habis Air banyak. Putih ni first time aku dengar orang Aliu Banyak tapi gila. aku one of them yang Kau pun? tidur mesti liur. Tak surprise. tak Sama. meleleh okey tapi yang macam ini yang penuh tu. flooded dah. Tak, Flooded dah. Okay, macam lagi sikit dah second hand drowning. Kita dah berbuih lah. Aku kes tidur gini. Tapi sini dah on the right cheek aku dah bertakung si air. Sial lah. Macam aku bangun asal ni. Kat rumah ni. Semalam aku pergi kerja. Aku kan pergi kerja naik train kan. Aku tidur gini. Aku nasib aku sadar sial. Depan ni ada orang. Aku rasa dia dah nampak sial. Aku Jantung kat cleavage kau. aku buka mata aku cakap, sial lah. Dia dah melidih gini. habis macam mana kau Pecah saya. Aku tu gini lah. asal kau tak ni? Kira hidup. Wait lah. Kira nak lap mulut tapi macam Aku dah gini kan. Okay. Aku tak tengok atas aku ni. Dapat dah. Don't naik balik lah. Oh, naik balik Tapi aku lah. dah buat eye contact ni cakap kira nampak aku tapi sial. dah drop belum Dah kat baju aku. Balik putih-putih mat. Kemudian aku cakap bini aku, tengok apa ni? Cakap, what's that? You guess what? What's that? Macam, tadi tidur kat dalam train liu melili. Oh ya, speaking pasal berak kan. Aku dah banyak cerita sah. Pasal aku cakap every year mesti terberak kat seluar apa. di sini dah berak. This year diorang cakap kat umrah tapi aku tak rasa umrah. So soon lah. Okay, salah one aku Don't make it today. Okay, the last Kau tahu kau try berak je. Kita tengah rekod ni kau just berak. Try berak. Toilet kat sana. Okay, the last kau tadi cakap Im kat bawah blok kencing kan. Bawah blok Madian. Aku last terberak aku ingat aku main game GTA dengan Padika. Okay. Tapi kita tengah buat heist. Heist. Kau tak boleh leave pun kan. The heist. Dia dah habis tau. Kita dah swim je. Dah habis tau ni. Tu aku cakap apa kita berbual online pun. Macam berapa lama? Sekejap pasal aku terberak. Saya tak boleh tahan. Kira kau dah terberak. Belum aku cakap aku dah terberak. kau nak terberak. Okay. Terus cakap Wan tahan sikit Wan. Kita dah nak sampai. Pasal kalau aku Cik lagi berapa minit tu? 2 minit 3 minit dah sampai kita dah nak swim dah. Escape lah kira. Once kalau kau dah jejak dah menang pun. So kalau aku tertinggal kat belakang, fail lah. Ya, sebab dia nak kena semua sampai So destination. aku cakap aku tak boleh. So okay, aku teknik kalau nak berak aku mesti tahan keraskan pantat. Aku main game Works eh. Works. aku aku tak tahan. Aku nak terkeluar dia cakap Wan tahan Wan. Kita dah nak sampai. So cakap pasal tahan tu kan. Aku punya max 3 apa? 3 kali tahan. 3 kali tahan. Okay. On the 4th time pantat aku dah menggigil. Dah macam kena caning lah. Dah vibrate tau. Sama korang ada cerita. Aku Sepatut. banyak cerita ni. Aku ada satu. Tapi cerita. ni member aku. Kita tengah secondary school lah. Okay. Aku tapi dia kelas lain. Tapi sama level. Okay, macam Ni dah terberak. terberak. Okay, dia dalam kelas dia dengan member aku satu lah. Kita namakan Daniel dengan
Pon. Ajib. Ajib. Okay. Ni Ajib ni macam nak main-main kentut lah. Dia tengah beli kelas. Habis dia tengah macam, kau tengok aku buat Rasengan. Naruto je Rasengan. Dia kentut. Terkencit tu. Aduh. Dia macam Terburai ke? Sorry, terburai ke? Macam Terburai lah. Terburai. Primary school. Primary school. Dia terus dia lari pergi toilet. Dia cakap bila dia bilang cikgu, terberak ah. Tu dia pergi cikgu Melayu okey. Oh, kira kat sekolah kalau terberak leceh Cik, aku memang kali. Habis Kau ada sekolah ke? Aku memang non. seorang kau cuci balik lah. Okay, soalan dalam Apa remedy dia? Sabar, aku ceritakan daripada kecil dulu. Okay. Primary school, aku takut nak minta cikgu permission pergi toilet. So aku sama. Dulu aku pun takut lah. Pasal dia suka cakap, why? Cannot, for what? Kan? So aku tak bilang. Lagipun tak ada tempat Tapi cibuk. ada chances kau pergi toilet. Tapi aku sekolah tak ada tempat cibuk. So aku terpaksa tahan lah. Okay. Aku terberak. Aku ingat time ni the last day of school, primary 5. Primary 5. Last day of school. Aku dah nak start terberak daripada pagi. Lepas assembly. Lama saya Asal kau tak pergi toilet je? Tak ada tempat cibuk. Tisu lah. Aku tak pandai. Ya. So aku macam mana saya stay back? Patut kau stay back. Kan aku cakap aku cukup kemamkan pantat gue. Ya. Menggigil Mat. Dah menggigil lu kali keempat dah keluar. Dia selalu the fourth Tapi dia bukan keluar full tau. Dia macam sikit. Terus Alah. So kau nak try tertahan still apa? lepas tu kau tahu bila kau tak cibuk betul, pantat kau dah kata-kata. Ya. Oh, tu tak best Pukul 9 dah kata-kata. Alamak, macam mana ni? Kau kata aku cakap last day of Pukul school. 9 tau tu pagi. Tu dah boring Kita saya. habis sekolah pukul 1. Ya. Kan aku cakap last day of school kan. Kira kau duduk dah sengit-sengit lah. Sabar. Dah gini. Dah gini. Sabar. Kan aku cakap sekolah kita last day kita party kan. Diorang kita main ni musical chair. Alamak. Musical chair kan dekat. So kita main. Aku main lah. Oh, kau main. Oh, kau kena buat muka normal lah. Terus aku cuma sebab nak duduk. Pasal kalau kau diri, orang tahu kau bau kan. Aku cuma terus bau tai ah. Terus so macam cek kasut. Aku pun cek kasut. Cek tapak kaki. Kira cover lah. Not me. Cakap not me also. Not me. Tapi bau kuat lah yang kira. Buat mat. Lepas tu kita main lagi. Main. Cakap masih bau tai ah. Aku kentut. Kira aku volunteer. Aku kentut. Cakap Wan kau kentut. Aku macam dah aku kan kentut saya ni dah berak. Ya, so aku tahan lah sampai pukul 1 balik baru aku cibuk. Siulah. Balik keras. Dah gatal lah. Kau guys, tak nak orang tahu kau dalam bilik dengan suara dalam kau kerik-kerik lah. You okay. Itu primary school. Kau tak try to wash it off? Tak ada. Aku tak tahu nak cuci mana. Okay, itu primary. Apa? Itu primary 5 kan. Dia ada primary 6. Yang aku primary 6 primary 4. Aku tak ingat primary school lah. Aku memang berak-berak. So sekali tu aku terberak tau. Ni betul-betul terberak je. Okay, So, full lah. Full. Ui. So aku terpaksa pergi toilet bercuci kan. Tapi sebab tu aku call mak aku. Pergi general office. Aku call cakap, Bu, kita berak kat seluar. Kau bayangkan general office tu Melayu Dia kata, Bu, kita berak. Kau tu stop Tu pasal bau. Lepas tu mak aku cakap, alamak kenapa kau berak? Cakap tak ada tempat cibuk bla. So mak aku datang. Terus mak aku cucikan aku seluar kat dalam toilet sekolah tu. Cuci. Tu aku diri kat luar sekolah dengan baju tak ada seluar Mat. Tak ada seluar. Tak ada seluar aku diri. Itu aku. Bubu hanging out lah. Baju cover lah. Baju cover. Nasib baju cover. Aku datang. Tapi bukan ke primary school ada kata yang nyangkung toilet kan ada spray. Aku tak tahu nyangkung. Alamak. Dah aku mandi. Kawan kau dah jalan pas. One. Macam normal ni kau. Orang ke jalan. One. Macam apa salah? Macam temberak. Kau aku macam Normal dia. nampak mak aku tak cuci Cik berapa? Hari ke berapa dah? Ya, tu primary school. Soal leceh Kau kaki tu. kencit lah kira Leceh man. Kaki Lepas tu, kencit lah. okay, secondary school aku tak ingat sangat. Tapi NS Oh, Pun NS. ada. driving course mat. Alamak. Sebab driving course aku stay out. Korang stay out ke stay in? Aku punya stay out. Stay in rabak saya. Aku stay out. So aku pakai seluar dalaman. Aku dah terasa berak dah ni. Aku sakit perut. Lepas tu kita tengah praktis
reversing dengan jalan depan. Kat mana? Sembawang Tak, Kaki bukit. Bukan Okay. cup stopping. ni kat kaki bukit. Okay, Dia jalan ni baru first Itu lesson. ramai orang. Ramai. Oi. So aku dah macam kawan aku tanya, tak. Instructor cakap, korang OT, siapa nak practice. Tu semua kan. Lepas tu aku dah beria-ya. Jom lah kita pergi. Next kita pergi lah. Pasal aku nak settle benda ni. Yeah. Jom. Lepas tu kawan aku macam, relax lah. Tu macam, buat sekarang lah. Jadi kita lepak. So okay lah. Aku dah sampai ni. Kat depan pintu kereta ni. Aku buka pintu, aku naik je. So, macam pasal? Kau pergi lah. Aku nak berak. Tapi aku dah berak siap. Aku cakap, alamak. Pasal aku naik kaki. Ini kan. Kan Land Rover tinggi. Aku dia position dah cantik lah. Aku dah prop. Aku yang gentuk je. So aku prop. Be macam mana? Kawan aku dah masuk. Aku cakap, pasal? Kau pergi lah. Aku dah berak. Tadi kau nak buat. Kau nak berak. Kau boleh aku nak berak. Sial aku sampai toilet. Toilet kat camp tu. Tak dah gantung sial kat tu suara dalam. Tapi buang. Seorang buang. Aku tak nak buang. So aku cuci semua kat dalam jamban tu kan. So aku pakai balik. Basah-basah. Buang je lah. Kan seluar NS tebal pun. Dengar. Masa aku dah sarung seluar army aku kan. Pakai macam, ni nampak. Kira aku jalan, seluar aku kat situ je basah apa. Ya. Okay. Fuck it lah, aku buang. Tapi aku rasa orang tak kisah lah kalau seluar basah. Ami. Ya, normally still, panas. Dia janji Tapi susah nak basah sebab macam tebal. Ya, Ni seluar. tapi dia tak selesa sial. Tak bau lah. Tak bau dah cuci. Okay lah. And then kau nak sembayang, habis kau macam fikir, Syah, tak tak tahu boleh betul, lah, tak betul boleh. clean lah. Macam, Tapi akhir aku go komando sial, naik pergi training tu. okey lah. Tapi still, kau macam, Syah, aku bogil kan. Tak ada orang tahu, okey lah. Janji tak ada Ya. tahu. Tapi aku rasa jubah aku tak kuat lah. Dia macam, kecil. Kira kau tak boleh tu lah Tak boleh. Tapi diorang cakap kalau boleh kau tahan. tahan tahi ke tahan nak terkencing can affect kau punya bladder. Intestine. Betul ya. Ya, Tak bagus. boleh rosakkan kau punya intestine. Aku ada satu cerita tapi Dia bukan cakap cerita aku. batu karang Batu karang. Itu kencing. Kencing kan? Ya. Batu karang. Batu karang ni nanti dia dah lama sangat kau tahan dia jadi macam crystallize. Ya. Kira kau kena diorang kena korek kau ni berbet lah. Dia ada kristal-kristal lah. Pakcik aku kena. Oh, serius lah? Tahan kencing apa? Damn. Pasal kencing tu nanti jadi keras lah. Ya. Tak bagus tau. okay. Jangan Sul. Nak kencing-kencing je. Tu pasal kau buat tu betul. Ya. Dia kecil Dok, aku lupa nak ceritakan. Aku dah pernah kat luar rumah aku ni. Kat lift level 5. Kencing mat. Kau tak habis Kau berak kau kencing. Aku just kencing kat tepi je. Dah fakir dah. Dah sampai rumah. dalam lip. Tak luar dia. Drainage. Sial lah. Tu pasal aku selalu pergi rumah kau macam, asal je macam boncing saya kat sini. Sorry tak ada Tapi tu kau dah nak buka kunci ke tak? Belum. Oh, belum. Dah cakap lift. Luar lift je. Oh shit. Pasal kencing aku tak ada. Aku selalu berak lah. Berak dia. So lagi bila kau nak buka pintu lagi macam Ya, orang cabut kunci mana ni? Cakap pasal berak kan. Secondary school aku ada satu experience ni. St. Andrews mana ada tempat cibuk kan? Nyangkung ada Tak ada. Susah. Cuma dekat ni feel-nya. Feel. Feel-nya. Feel tu pun junior school punya toilet mat. Kau tak Pergi juga. Bukan junior school, bukan untuk budak-budak. Itu executive. So aku selalu berak, aku bawa teman aku. Muhaimin, kau tahu Muhaimin kan? Tak tahu. Kau tahu Muhaimin kan? Muhaimin yang Pakai cermata. kerja USS. Okay. So dia selalu teman untuk pas aku host tempat cibuk. Dia punya tempat cibuk bukan dalam sebelah jamban kau. Dia kat luar yang ya. So aku cakap dia Muhaimin, kalau aku dah ready, kau pas aku host, nanti aku cakap on lah. So okay, prosedur sama. Dia tiap bulan aku mesti macam tu. Satu kali ni aku berak, aku ajak dia. Bila tengah berak tu, aku kat dalam lah, aku tengah berak lah. Aku dah pegang host ni, aku cakap, Bin standby lah. Macam okay. Sekali nyonya masuk. Hey, you cannot go in lah. So aku macam, sorry auntie, I taking a shit, I cannot tahan ni. No, you go out. You go out. Muhaimin dah keluar tau. Alamak. Macam, Min. One.
Aku tak boleh. Sorry aku gerak dulu lah. Cakap bodoh siap. Habis cakap cibuk. Habis tak sibuk lah. Tak sibuk. Aku tak ingat apa jadi lepas tu lah. Maybe aku Suruh makcik cibuk kan. Makcik. tak tahu lah. Siap lah. Aku ingat siap. Aku macam sorry Wan, aku kena gerak dulu. Dia dah marah aku. Macam bodoh on dulu lah siap. Tak pernah dia macam rebellious. No nanti wait lah. Muhaimin takut. Oh. Kau tahu apa dia macam mana. Tak, Aku aku macam, tak kenal dia sangat im ni. Ya, kau ada cerita lagi ke? Tak ada. Tak ada. Aku ada banyak lagi. Kau kalau Kau dah boleh buat buku lah. Okay, aku ceritakan satu cerita ni. last Tapi aku tak sebut nama dia. Okay. Okay. Dia member aku. Kita selalu pergi sekolah sama-sama. St. Andrews kan. And then kita naik 8 pun. Number 8 pergi sekolah is 45 minutes to 1 hour. Kat bridge. Oh, okay. Okay. So bila kita daripada bus stop aku nak pergi ke St. Andrews kan, in the middle kita akan ada perjalanan jauh pasal ada bus stop kat tengah-tengah tu. Dekat Oh yes. duduk dari sana. Ya. So lepas TP, the next bus stop dulu is Masjid Al-Kaf. Okay. Number 8 lah. Yes, Number correct. 8. So time tu memang tak ada berhenti kan. So aku dah tidur tau. Aku tidur. Sekali aku tersadar. Aku nampak member aku ni jalan. Kat double deck punya bus ni. Kita kat atas tau. Aku dah tidur gini. Aku buka atas. Aku cakap tu aku tengok kat bawah. Kita dah sampai ke? Belum sampai. Belum sampai. Aku cakap gini. Cakap ada sakit perut. Cakap okay. Tu aku tengok kat bawah. Dia dah kelang kabut. Rupanya dia dah tepik. Boleh nampak lah. Boleh nampak dia kelang kabut. Lepas tu Aku dah pergi mana? dia pergi masjid. Okay lah. Kita tahu dah kelang kabut. Bus stop situ pergi masjid berapa jauh. Ramai. saya. But no Boleh choice jauh-jauh. lah. Kau kena pusing. Ya. Biasa kan. Exactly. Lepas tu Ada no choice. Kena aku go. nampak mulut dia Komik Hamid. Aku cakap, kau cakap apa tu? Sipu-sipu batu tersebut tak Siapa sih? tak tahu lah. Kan? Actually tak. It's just that mindset kau macam okay, kau cakap ni kau boleh tahan. Macam Tapi kau- tak work. Ini semua mental lah. Ah. Lepas tu dia dah terberak man. Dah terberak dia sampai masjid kan. Ada satu macam cleaner ni, macam Indian ni tengah clean. Cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musuh lah. Dia nak bawa tai. Member aku ni, dia dah lap. Okay, dia dah sampai masjid. Dia ambil tuala. Tapi dulu banyak bawa tuala kan. Okay, tai dia dah sampai dah meleleh sampai kat kaki. Dia lap siya. Dia lap. Lepas tu dia pergi mana toilet. Nampak sendiri dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia cakap toilet mana? Terus bemu lah. Ustaz bemu lah. Sudah leceh. Tengah subuh saya. Baru habis subuh. Oh you. So dia tai tu dia kat tangan. Kira dah baru habis subuh. Terbangun hari tu Terus dah. Okay. Tak payah kopi ni. Aku cakap dia, habis kau cibuk mana saya kat tempat ambil wuduk bersih. Macam kau dah tak tahu mana. Terus dia tengah dia dah pergi toilet, dia cibuk. Lepas tu ada satu orang, aku rasa India tu masuk balik lah. Masuk toilet, cuci toilet dia. Bau. Kena kacau lah. Itu apa budak member aku macam dia buat kelakar, dia cakap tahu aku jawab ya. Amin dah tak boleh tahan dah. Macam mana Abak sial. Dan kita dah sampai ke pengakhiran episod ini. Yes. Wih, 30 minit cepat sial. Ya. Berbual pasal berak je tau. Tengah kencing. Full of shit. Jangan lupa follow kita kat Spotify, IG, TikTok Yes, dan YouTube, okay? Kalau korang ada cerita pasal korang terkecik, komen down below. Jangan malu. Tak payah malu. Cakap pasal cerita ni tetap masih berabuk. Ya. Masih berabuk. Dia dah karat pun. Dia dah berabuk, dah tak tahu. Dah tak boleh nyawa lagi. Abak sial. Hari-hari Do aku something check lah. pun aku tanya diri aku, asal aku check. Korang jangan sampai kita remove tu lah. Tapi bila part yang episod insurans tu, wah DM banyak nak mampus. Yang mana? Insurans. Korang tulis je lah kat form tu, apa susah. Diorang tak dengar masalahnya. Dia nampak kita post terus. Oh yalah, true juga. Korang kena. Ada macam itu kita akhirkan episod ini. Lagi gila. Lagi baik.